Guys, korang perasan tak? Kita selalu kena brainwash yang lagi besar tu lebih baik. Macam Melissa semalam beli 2 slice kek untuk sambut Christmas berdua dengan suami. Total RM30. Suami tegur, kalau tambah 15 lagi dah dapat kek besar tau, lagi berbaloi. Melissa terfikir, betul ke besar tu maksudnya untung atau lebih baik? Melissa rasa tak semestinya. Sebab kalau beli kek besar, kami terpaksa paksa diri makan sampai muak sebab tak nak membazir. Tapi dengan 2 slice ini, kami dapat 2 flavor yang berbeza dan perut pun selesa. Malah, Melissa dah jimat RM15 sebab tak beli kek besar. Kadang-kadang kita sebenarnya bukan beli nilai, tapi kita beli beban tanpa kita sedar. Sama macam beli rumah. Ramai orang nak rumah besar, bilik banyak. Tapi persoalannya, perlu ke rumah besar? Anda bekerja siang malam, nak bayar hutang rumah. Balik rumah selalu dah lewat malam. Rumah yang besar selalu tak dapat fully utilise. Bilik jadi ruang kosong atau tempat simpan barang. Penat nak mengemas sebab berhabuk. Nak hias lagi? Jangan lupa kos nak repair lagi. Ini boleh jadi satu beban. Kita bayar mahal untuk ruang yang kita tak guna pun. Padahal rumah yang cukup saiznya mungkin lebih buat kita tenang. Pengajarannya, jangan hanya tengok sudut berbaloi dari segi saiz dan harga, tapi tengok dari segi kegunaan dan keperluan. Biar portion kecil tapi berkualiti, daripada besar tapi membebankan. Apa pendapat anda? Anda prefer rumah besar yang banyak ruang kosong atau rumah kecil yang cozy?